Sesi sekolah ni dah tak payah beli baju baru walaupun baju anak karian dah jadi macam ni. Dia boleh jadi bersih je macam yang ini walaupun asalnya dah jadi begini. So kat sini ada baju PRS yang kotor compang-campingnya ada berapa kotoran? 7 kotoran. Kak Ferry nak suruh Aman ni cuci balik kotoran yang dibuat ni dan bersihkan balik dengan air sabun badang makeover. Guna teknik bros dulu. Ni kotoran apa tadi? Jom mak. Tolong cuci balik kat sini. Nampak tak dia cuci? Dia cuci kat sini. Kotoran tu dah start tak ada dah. Dah hilang dah. Dah hilang dah guys. Nampak tak? Tak ada dah. Kopi. Okey, gosok. Kopi pun dah hilang. Ni kotoran apa? Kuah kari. Aman ni gosok lagi. Nampak ni? Okey, dah tak ada dah. Air oren. Nampak tak dia start hilang? Ni kotoran conteng-conteng. Kotoran conteng pun nampak pudar. Kalau conteng ni dia biasanya kena rendam lama sikit tau. Dan dia kena tenyih sikit lah dekat situ. Kena rendam. Ambil masa sikit. Beberapa jam ke kan. Dah start hilang separuh. Ada cara yang mudah. Rendam je dalam ni. Sebenarnya rendam saja dia dah boleh hilang. Okay, sekarang ni kita nak suruh Aman ni angkat hasil cucian anda. 7 kotoran. Termasuk ada conteng dekat sini. Fully gone. Tengok hasil dia. Baju dia dah bersih. Cuti sekolah ni mak-mak, ayah-ayah kalau baju masih tak koyak lagi, tak payah beli baru. Just rendam je dengan sabun badang makeover ni. InsyaAllah bersih balik seakan-akan yang baru.